dalam surah Al-A'raf tentang apa yang ahli syurga bersyukur, wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin tajri min tahtihimul anhar. Allah bagi tahu nikmat ahli syurga iaitu Allah cabut dalam hati mereka ghil. Ghil ni apa? Rasa dengki, rasa hasad dengan orang lain. Dan selepas Allah cabut nikmat tu, Allah letakkan mereka di dalam syurga yang ada dalamnya sungai yang mengalir di bawahnya. Dan juga selepas tu Allah sebut apa nikmat yang ahli syurga bersyukur? Wa qalu alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Itu apa yang ahli syurga bersyukur? Ahli syurga bukan bersyukur sebab kat dunia dulu badan dia sihat. Ahli syurga bukan bersyukur kat dunia dulu dia ditimpakan dengan harta yang banyak. Tapi ahli syurga bersyukur sebab apa? Hadana lihadza. Kami sudah mendapat hidayat untuk mendapat benda yang mulia ini, iaitu syurga Allah Subhanahu Wa Taala.